Saya cakap dengan dia, kalau kita ada jodoh, kita kahwin. Tahu lah. Ada juga gelak. Lama kita dah jadi kahwin terus. Nah, kata kita gurau-gurau dengan Datuk Evida. Datuk, kita kahwin 2 orang lagi, kita gelak ketawa. Kita santai-santai je. Tapi kalau betul lah jodoh tak Cik Lan, tahulah. gempak Cik Lan. Saya tak tahu. Tengok yang Cik Lan buat gimmick dengan Datuk Vida yang masuk Radio Era tu kan. Pergi dengan pakai macam jadi pengantin. Diorang kenakan saya. Kompang lah apa. Kenakan. Diorang kena. Kami tak tahu diorang ada kompang. Itu tak tahu. Kami dijemput untuk wawancara bersama dengan Cik B, bersama dengan Cik Lan, dengan Datuk, sempena perkahwinan Fatah Amin dengan Amira Osman. So dia suruh pakai baju Melayu. So kita ingat apa? Ingat diorang ada kat sana. Rupanya diorang kenakan kita. Lah. Tapi yang best ni Cik Lan dengan Datuk Vida memang very sporting.